Hi guys, so welcome back to my channel. Okay, so hari ini saya nak buat video bukan diecast tetapi unboxing blind box transformer. Okay, so macam yang kamu dah tengok daripada tajuk video ini, kamu dah tahu lah. Saya akan buka satu blind box. Dia ada dua tapi saya buka satu sajalah. Satu saja untuk video kali ini. Iaitu blind box daripada 02. Okay, so jangan saya pergi ambil. Yang ini, okay, Galaxy version 02. Okay, so mana-mana yang baru dengan channel saya Kevin. So saya mengucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam di mana sahaja anda tengok video saya. Okay, so macam saya bagi tahu intro depan tadi, saya akan buka blind box transformer daripada Bluecase, iaitu Galaxy version SOS02. Okay, yang ini. Saya ambil untuk jadi thumbnail dia lah. Okay, cantik lah. Macam ni lah. Tu lah. Yang inilah. Okay, macam ni. Okay, so ada dua lah. Saya ada dua. So hari ini saya akan buka satu, dan satu lagi saya akan buka dekat video part 2 dia nanti. Okay, macam video yang 01 saya buat lah. Okay, so yang ini mungkin saya tak akan tunjuk lah cara saya pasang. Saya hanya tunjuk apa saya dapat. Lepas tu saya sambung lagi lepas saya cantum kesemuanya. Okay, so dekat sini saya harapkan saya dapat secret lah. Secret dia adalah Optimus Prime. Okay, warna dia yang inilah. Nanti dekat nanti saya tunjuk lah ke belakang ni. Okay, so tanpa buang masa, mana-mana yang baru dengan channel saya, so jangan lupa tolong saya untuk grow up my channel. Kita dah nak dekat 500 dah sekarang. So mana-mana yang baru yang dah tengok, tolonglah klik subscribe button kat tepi tu. Lepas tu bagi like dekat video ni, share dekat kawan-kawan, dan juga tekan loceng dekat atas ini untuk notification. So mana-mana video yang saya upload, kamulah akan jadi orang pertama untuk tengok. Okay, so inilah video kali ini. So tanpa buang masa lagi, jom kita buka. Okay, so ini dia Galaxy version SOS02. Okay, so kalau tengok harga dia lain lah. Okay, yang ini saya beli dekat kedai buku, yang ini dekat kedai biasa. So harga dia sangat berbeza. So menyesal jugalah. Tapi saya hari tu beli yang ini dulu, baru saya beli yang ini. So yalah, takut apa tu tak jumpa lagi kan. So saya beli ini, lepas tu saya pergi kedai buku ni, tengok alamak ada pula dapat member price harga ini. Tu tak apalah, lain kedai lain dah dia punya harga. Tapi tak apa, untuk 02 ni memang saya ambil 2 kotak sahaja. Macam yang 01 pun saya ambil 2 kotak. Dua-dua saya dah buka, dua-dua saya dapat yang berlainan. Okay, so saya buka yang first saya belilah. Saya buka yang ini. Okay, so yang ini saya letak sini dulu lah. Yang ini. Okay, so untuk kotak ini Galaxy version SOS02, dia ada ni lah gambar ini, apa tu, T-Rex punya transformer dengan yang ini. Yang ini rasanya apa ini kapal terbang ni, jet. Okay, tak ingat nama dia. Okay, kita tengok sini lah. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lah. Okay, untuk 10 blind box ni. Dia ada dengan Grimlock. Grimlock yang versi Transformer, dah transform. Ini Grimlock yang T-Rex punya. Okay, dia ada Cliff Jumper. Lepas tu Inferno. Apa ni? Grapple. Ini Optimus Prime yang OW kan ni. Okay, lepas tu kita ada Grimlock Secret. Ini secret dia lah. Okay, Grimlock Secret. Yang ini. Okay, tapi saya nak dapat yang ini. Okay, tapi dapat ini lagi best lah. Okay, lepas tu kita ada Star Screamer. Okay, Star Screamer. Ini pun saya nak jugalah. Ini di atas ini Optimus Prime. Optimus Prime pula. Atas ini Autobot. Bawah 3 ni Decepticon. Tapi untuk 01 saya dapat dua-dua Autobot. So saya harap yang 02 ni saya dapat Decepticon lah. Okay, at least satu lah Decepticon. Okay, dan kita ada Mix Master. Lepas tu Long Haul.
Okay. So kalau yang 3 ni saya nak yang inilah. Okay. Yang ini. This one. Okay. So untuk yang Autobot saya nak yang ini Grimlock yang dah transform dengan juga Optimus Prime ni. So harap-harap dapat 2 ni lah. Okay. Jom. Tanpa melengahkan masa lagi, kita buka. Okay. Yang ini tak sinilah. Ini untuk part 2 nantilah. Okay. So cuba teka saya dapat apa. Okay. Cuba teka, cuba komen dekat bawah saya dapat apa. Janganlah lepas tu teka lepas saya buka ni lah. Okay. Teka sebelum saya buka box ni. Okay. Tak adil lah macam tu kan. Tapi saya teka saya dapat Autobot. Saya nak ini tadi. Ini Grimlock. Okay. So saya harap saya dapat Grimlock lah. Okay. Macam mana nak buka ni. Saya nak buka bagus-bagus sebab saya nak simpan kotak ni. Okay. Kotak ni saya simpan. Okay. Lepas tu saya buka. Bagus-bagus. Okay. Saya tengok dekat pasar tak ada lagi lah ni. Yang terbaru pun 06. 06 saya ada 2 dah. Tunggulah nanti turn dia. So 05 yang saya ada 1 saja. Saya tak sempat beli 1 lagi. Okay. Okay. So dia beginilah. Ini dia punya manual. Manual dia adalah nantilah. Saya tengok mungkin tak sama dengan yang 01 punya. Okay. Ini Optimus Prime ni. Kalau dapat ni mantap. Okay. So ini letak tepi dulu. Okay. Saya tak rasanya dia ada cut dekat luar kalau tak silap. Oh tak ada. Kosong. Okay. Kosong. So nak tak nak kita kena buka lah. Kita pasti buka yang mana satu. Yang ini ke yang ini? Tak. Yang ini ada. Yang ada base tu. Oh yang ini ada cut. Cut kan ni? Bukan. So kita buka yang ini. Okay. Jom kita tengok apa kita dapat. Harap-harap dapat Optimus Prime. Tak pun Grimlock. Okay. Jom kita teka. Boleh tak tengok macam ni? Mana dia punya cut? Ada kan? Dia, yang ini 02 dia dah start ada cut rasanya. Kaki dia warna merah. Ini dia. So kalau yang ini kita dapat kita dapat Inferno. Kita dapat Autobot Inferno. Okay. Yes. Inferno. Sekejap. Mana dia punya tu? Ni cut dia. Tu. Kita dapat Inferno. Okay lah. Boleh lah. Autobot Inferno. Okay. Cantik. Okay. So saya harap yang ini pun bukan Inferno lah. Okay. Supaya kita tak samalah nanti. Okay. Ini. Okay. So Inferno. Inilah. Sekejap saya turunkan bawah macam ni. Okay. Buat macam ni lah. Sorry lah. Ini batang apa tu holder lah. So saya cuba zoomkan lah. Supaya tak nampak sangat tu. Okay. So inilah dia lah. Semua di sini benda yang saya perlu pasang nantilah. Okay. So saya pasang dahulu. Nanti saya kembali lepas saya pasang lah dia. Okay. Stay tune. Tunggu Okay. So dah hampir lengkap. Cuma kita nak gabungkan dia saja. So saya mengambil masa dalam adalah 15 ke 20 minit nak buat ni. So dah okey sikit lah saya dah buat. Okay. So ini dia punya base. Okay. Base ni kita sambung ke belakang macam ini. Betul lah. Okay. Lepas tu kita sambungkan depan ni. Kalau salah pasal buka balik ni. Macam ni lah. Okay. Apa lagi? Kepala dia. Okay. Ni kepala dia. Macam ni lah dia. Lepas tu tangan dia. Next. Tangan sebelah. Okay. So untuk tangan ni saya terus buat senjata lah. So kalau nak tukar dia ada tangan lagi lah sini. Satu dah letak sini, satu saya terus letak senjata lah. Sebab saya nak letak dia dekat display box terus nanti. Okay. Sekejap saya ambil yang dulu punya lah. Ini tak sini dulu. Macam inilah. Okay. So saya terus display dia macam ini nantilah. Okay. Lepas tu kita sambung lagi dengan kaki.
tak berbunyi kaki ni. Dia mesti tak bunyi. Tak apa, nanti kita buat lagi. Lepas tu kaki sebelah lagi. Macam terbalik tu yang tak bunyi ni. Okey. Macam mana? Mana depan, mana belakang ni? Ni depan. Macam ni. Sekejap. Mana depan? Ni macam depan. Okey. Kini ni yang salah. Macam ini kot. Sorry. Dah tak nampak dekat video pula. Okey. Macam ni. Ni betul. Okey, ni belakang. Okey. Siaplah. Siapa nama ni? Inferno. Inferno. So, macam ni lah. Yes, dapat juga Inferno warna merah. Saya dah ada dua warna merah dah sekarang ni. So, ini satu merah yang dari 01 ni. Ini merah, ini pun merah. Yang satu lagi tu warna kelabu, grey color. So, saya harap yang satu lagi ni lain lah. Kalau sama, tak tahulah nak cakap apa. Okay, saya harap betul lah begini rupa dia. Okay, so yang atas ni leather dia. Boleh buat macam ni. Tapi kalau buat macam ni, tak belakang macam ni lah dia. Dia sebenarnya macam ni. Okay, so mana-mana yang tahu ini Inferno ni kalau dia tukar jadi kereta, dia jadi kereta apa? Sebab pada leather ni rasanya dia bomba lah. Okay, kereta bomba. Ini macam yang hose bomba tu, pancut air tu. Macam ni. Tapi kalau letak dekat case ni, tak rapat lah. Dia kena tak macam ni lah. Okay, ke bawah lah. Macam ni ke bawah. Yang ini tak tepi macam ni. Kita buat. Okay, mana base dia? Okay, dapat tengok kan? Ini base dia. Jom kita letak. Betul lah base ni. Terbalik je base ni. Ayah. Base pun terbalik. Alamak. Macam ni. Okay. Aduh. Okay. Ni. Tak macam ni. Tangan ni kat tepi. Ni kat bawah. Tangan kat tepi macam ni. Boleh lah. Okay. Kaki dia ada ke depan sedikit. Ni pandangan sisi. Pandangan tepi. Okay. Macam ni. Tangan ni ke depan sikit. Ni ke sini sikit, kaki dia ke depan. Sebab berat kan. So tangan dia ke depan. Yang lain semuanya ke atas. Ini ke bawah lah. Okay. Okay. So inilah dia Inferno. Macam mana? Cantik ke tak? Bagi saya okey lah ni. Okay. Nice. Okay, so sila komen apa pendapat anda tentang Transformers Inferno daripada Bluecase Galaxy version SOS 02. Okay, rasanya cantik juga ni ya. Okay, so thank you sebab stay sampai ke hujung video. Macam biasa di setiap hujung video kita ada teaser, okay? Tapi sebelum tu, mana-mana yang baru dengan channel saya, macam saya kata dekat depan tadi, tolong saya untuk grow up my channel. Sikit lagi kita nak 500 subscriber. Klik subscribe button bawah ni, bagi like dekat video ni, jangan lupa share dengan kawan-kawan dan juga loceng atas ni untuk notification. So bila saya upload video, so kamu akan dapat notification lah. So boleh tonton dengan lebih awal. Okay, so untuk teaser video untuk seterusnya, okay, the next video teaser dia kita akan balik kepada diecast lagi, tapi dari jenama Matchbox. So yang ini saya dah buka 2 bulan lalu. Okay, 2 bulan lalu warna tak ingat warna ke gold lah. Dia lebih hijau kehijauan color dia. Okay, yang dia punya lampu ni ada tak dapat tutup ke tak silap. Saya ada 2. So saya tak dapat lagi apa ni yang kedua 2 card ni. Tak apalah, saya koyak saja ni lah untuk review, untuk buat video untuk
anda semua. Okay, so next video adalah ini matchboard daripada 1984 Toyota MR2. Okay, ini daripada tahun lepas punya case lah. Saya dapat dekat local market. Okay, dekat kedai mainan dekat local, kedai kat sini lah, kat Kuching. Okay, so stay tune untuk video yang ini. Okay, ini tak tepi dulu dan kita tengok balik lah yang ini. Okay, so saya sangat berpuas hati dengan Transformer kali ini. Yang ini, so saya harap yang box itu ada manis-manis. Okay, so thank you. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Take care, stay safe, and bye-bye. Macam mana bunyi Transformer?